Okay, hi guys. Saya Gary ya, daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah baru masuk punya BMW K1600 B. B tu bagger. Bagger ni biasa kalau korang nampak dekat atas jalan K1600 tu memang banyak lah. Tapi kalau bagger ni memang susah dapat guys. Bagger ni dia consider untuk touring pun okey. Kalau nak rasa macam cruiser punya riding position pun okey. Sebab dia punya seat tu dia rata. Dia tak macam GT. Kalau GT tu tinggi. So bagger ni memang sesuai untuk orang yang tak berapa tinggi ataupun selesa. Sebab dia punya seat position tu rata. So dia punya riding position tu macam cruiser. Okay, lebih sedap kalau untuk jalan jauh. Alright, so model ni memang susah dapat. Ini bagger tahun 2018, register 2019. Okay, 2018, register 2019. Dengan harga jualan kita nak offer 100,000 cash cap potong nama. Kalau kata you ambil loan kredit, minimum deposit kosong, full loan, bulanan 1,700 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh swipe guna credit card korang, buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh guys. Kemudian untuk motor use ni, kita ada consumer warranty setahun. Ada FOC free warranty setahun bagi korang guys. Okay, warranty setahun kita free. Kemudian penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Okay, penghantaran seluruh Malaysia boleh uruskan. Termasuk Sabah Sarawak. Just PM kita saja, kita ajar macam mana dia punya step uruskan. Kemudian kalau nak trade motor ke, nak jual saja motor pun boleh roger kita boleh uruskan bagi harga cantik. Alright, jom kita tengok motor. First kali, korang boleh nampak ada antena kan? Ya betul. So motor ni boleh dapat ada radio, ada audio system, boleh dengar lagu lah. Alright, side mirror pun macam kereta memang tune. So windshield depan ni dia boleh adjust electronic ya, boleh naik turun, nanti kita tunjuk lah. Alright, lampu LED. Okay, kamera jangan jauh sangat je. Okay, lampu LED korang tengok. Lampu LED. Okay, tayar depan pula pakai Bridgestone Pedelec Sport Touring 120 70 17 punya size. Masih ada around 60% lagi. Okay, anggaran 60%. Kaliper BMW kiri kanan, double disc depan. Alright, so spotlight original pun dah ada. So korang tengok logo dia, B, bagger. Okay, engine 6 silinder, 6 piston guys. Engine 6 piston, 6 silinder, horsepower 160 HP. Okay, 6 silinder guys. So tangki dia 27 liter, memang besar guys. Sini nak pergi Thailand ke mana ke memang sesuai. Hantar saja, memang tangki dia besar guys. So seat dia 750 mm saja. So orang yang tak berapa tinggi pun sesuai guys. Siap dengan sidebox, side panel BM. Okay, siap panel BM. So exhaust pun 2, nampak? Exhaust tu 2. Alright. So motor ni ada kelebihan dia, ada reverse gear guys. Kalau korang tak perlu risau nak tolak ke apa, ada reverse gear. Lagipun double stand dia dah tambah. Asal tak ada double stand. Ini double stand pun mahal. Dia dah tambah double stand guys. Okay, kita tengok meter pula. Jom sebelah. Okay. Okay, first korang tengok kunci. Macam kereta lah. Alright, lagi canggih pada kereta punya kunci. Ada master key. Jangan tengok dia plastik, tapi dia dalam tu ada chip. Kalau hilang kunci ni, boleh pakai ni, boleh start motor. Master key dia. Alright, so kita tengok keyless ya. Tekan ni sebutton, dia akan on lah. Ini speedo, speak. Ini RPM. Semoga banyak member, semoga dimurahkan rezeki. Alright, kita tengok sini ya. Tengok mood ni. Okay, tengok mood. Dynamic, trend, rogue, dynamic. Alright, mileage 39,000 saja, low mileage. So suspension pun boleh adjust. Okay, korang tengok ni ya. Ada temperature, speedo, travel time, semua ada lah. Oil level semua ada. Alright. So ini untuk dia punya trip lah. Untuk dia punya trip. Heater pun boleh adjust. Heater, seater pun ada. Bagi buntut panas ataupun tangan panas pun boleh. Alright. Vehicle setting. Untuk FM pun ada. Ini dynamic ESC tu suspension dia. Ada yang road, cruise. Ada yang single rider ke, single rider dengan box ke, double rider ke, macam tu lah. Korang boleh adjust. Right, lepas tu sini pula reverse gear guys. Nanti kita tunjuk macam mana reverse gear dia function. Reverse gear ni, lepas tu cruise control, horn. Ini selection button. So last kita payung kat korang sound dulu. Okay. Engine 6 silinder memang paru guys. Alright, kamera. Jom kita tengok sini. Macam mana kita nak aktif dia punya reverse gear. Kalau masuk gear jalan tu macam biasalah. Lepas kelas jalan lah. Tapi kalau nak reverse gear, alright, korang tengok button ni.
Okey. Button ni A, korang tekan sekali, korang tengok meter pula. Meter dah jadi A, nampak? Bila dah jadi A, button starter. Okey. Button starter ni tekan je. Alright. Itu saja guys. So, kalau korang berminat motor ni, boleh roger kita. Tahun 2018, register 2019, BMW K1600B Bagger. So, memang susah dapat. So, kita nak offer dengan harga jualan 100,000 siap potong nama cash. Kalau loan credit, minimum deposit 100, bulanan 1,700 lebih selama 7 tahun. Kita boleh uruskan. Kalau ada credit card, limit cukup, swipe guna credit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh guys. Perantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Ada free warranty setahun lagi bagi korang. So kalau nak join motor, nak trade motor pun boleh roger kita guys. So yang minat tengok, tolong PM lah. Tolong like, tolong komen, tolong share. Bye.